Okey, relationship ni selalunya terbagi berempat bahagian. Ni rezeki kita lah. Pertama, suami yang jauh daripada Allah, isteri yang dekat daripada Allah. Contohnya siapa? Firaun dengan isteri dia. Yang kedua, iaitu suami yang dekat daripada Allah, isteri yang jauh daripada Allah. Contohnya Nabi Lut AS. Kita semua tahu. Yang ketiga, isteri jauh daripada Allah, suami pun jauh daripada Allah. Siapa dia? Abu Lahab dengan isteri dia. Yang keempat, isteri dekat dengan Allah, suami pun dekat dengan Allah. Contoh dia siapa? Baginda SAW dengan Khadijah radhiyallahu. Kita semua mengidamkan yang keempat. Tapi kes dia sekarang ni, kes dia yang pertama, yang suami jauh daripada Allah, isteri dekat dengan Allah. Okey, ada satu kisah ni yang berlaku kepada Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu, kahwin dengan anak kepada Abu Lahab. Anak dia ni dah kahwin, tak ada bersama lagi dengan isteri dia. Tiba-tiba datang satu surah untuk Abu Lahab, terpaksa bercerai apa semua. Dan si suami ni tak puas hati, pergi jumpa dengan Nabi SAW, maki hamu Nabi SAW dengan penuh tak beradab. Nabi SAW bagi satu doa aja. Wahai Allah, lebih kurang doa dia, dah hantarkanlah anjing-anjingmu kepada dia. Lebih kurang macam tu. Bila dah dapat tahu doa Nabi SAW ni, time tu doa ada Abu Talib. Abu Talib pun bila dengar doa ni, dia jadi terkejut dan takut. Lepas tu dah sampai dekat bapa dia Abu Lahab. Abu Lahab pun takut dengan doa Nabi SAW ni, kita semua tak dapat keselamatan lah. Semua dah jadi takut. Bila mereka keluar pergi dekat satu tempat, dalam perjalanan tu, dia orang berhenti dekat satu kawasan yang banyak singa. Jadi bila dekat kawasan tu, datang satu ekor singa, cium dekat setiap mulut penjaga-penjaga, pengawal-pengawal yang ada dekat situ. Dan Abu Lahab ni, dia jaga anak dia elok-elok, dia buat satu kubu. Dan dia bagi tidur anak dia dalam kubu tu. Nak dijadikan takdir, kuasa Allah SWT, singa tu tetap masuk dalam tu dan gigit kepala anak dia. Kesan daripada doa. Jadi doa ni sangat-sangatlah luar biasa. Jangan putus asa dengan pasangan kita, jangan putus asa dengan apa-apa pun. Kalau kita betul-betul usaha dengan doa, Allah SWT boleh ubah segala-galanya. Singa tu dia tak tahu pun nak cari siapa satu kan, tapi disebabkan doa, singa tu boleh tahu anak Abu Lahab ni dan dia makan. Dan dikatakan bukan Sayyidina Utaibah, orang lain, saudara dia. Tapi apa poin dia dekat sini? Poin dia dekat sini iaitu doa. Doa kita boleh mengubah segala-galanya. Jadi jangan putus asa dengan harapan yang kita nak sesuatu benda.